If you start young, it's easier to be rich. Kata-kata daripada Robert Kiyosaki yang saya petik dalam buku Rich Dad Poor Dad, khas untuk anak muda. Kalau tuan-puan masih muda, anak muda yang baru bekerja, inilah masa untuk tuan-puan buat simpanan lebih banyak di saat masih belum berkahwin dan tiada komitmen. Bukan simpan sikit-sikit. Kita biasa dengar simpan 10% daripada gaji. Itu hanya sesuai untuk orang yang dah berkahwin. Tapi untuk tuan-puan yang masih bujang, target untuk simpan 30% daripada gaji. Bahkan 50% pun tak jadi masalah. Tuan-puan letakkan target untuk ada simpanan sekurang-kurangnya RM30,000. Tuan-puan boleh penuhi impian-impian, contohnya nak berkahwin, nak beli rumah ataupun beli kereta, dan untuk lasaikan hutang pendidikan. Alhamdulillah, saya juga masih anak muda dan saya belajar daripada pengalaman mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Asas bina kekayaannya adalah dengan menyimpan. Saya percaya kebanyakan orang tak berjaya nak simpan duit. Sebab itu saya sering agresif menyimpan dalam bentuk emas. Kenapa saya simpan dalam bentuk emas? Sebab emas ni dapat merawat simpanan saya daripada terbocor. Malah kurangkan nafsu untuk boros berbelanja. Untuk kita menyimpan, kita kena paksa diri lupakan simpanan tu. Emas adalah alat bantu kewangan untuk tuan-puan buat simpanan dengan berjaya. Jadi kepada anak muda kat luar sana, bebas daripada hutang, bina kewangan yang kukuh, mulalah simpan emas dari sekarang. Bagi anak saya bantu untuk simpan emas dengan ilmu dan bimbingan, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio.